Ada satu tempat di Amerika di mana anda boleh terlepas daripada hukuman kerana membunuh, dan ia bukanlah tempat yang tersembunyi. Bayangkan anda sedang mendaki Backler River Trail di Yellowstone. Anda berada jauh di dalam hutan, 10 batu dari jalan terdekat. Anda melintasi anak sungai kecil yang tidak bertanda, dan tanpa anda sedari, anda telah melangkah keluar dari Wyoming dan masuk ke Idaho. Pokok-pokok kelihatan sama, udara tetap nipis. Tetapi dari segi undang-undang, semuanya baru sahaja berubah. Dan kawasan ini dikenali sebagai zon maut. Di sini, kebanyakan orang risau tentang beruang, bukan perlembagaan. Tetapi itulah perkara yang sepatutnya mereka risaukan. Kerana di kawasan hutan tertentu ini, undang-undang tidak gagal kerana ia lemah. Ia gagal kerana ia mengikut peraturannya sendiri dengan sempurna. Dan di situlah perkara ini menjadi berbahaya. Yellowstone ialah sebuah jentera yang diurus rapi, menjana ratusan juta dalam perbelanjaan pelancongan setiap tahun. Tetapi di satu sudut taman ini, sistem ini berdepan dengan sesuatu yang tidak dapat diselesaikannya. Anda tidak lagi berurusan dengan undang-undang negeri. Anda berada di kawasan persekutuan, yang bermaksud FBI dan Jabatan Kehakiman adalah pihak yang bertanggungjawab. Dokumen yang memberi mereka kuasa itu adalah sebab utama mereka mungkin tidak dapat menggunakannya. Dan di situlah masalahnya bermula. Perlembagaan adalah senarai prosedur. Apabila prosedur-prosedur itu tidak dapat diikuti, keadilan akan terhenti. Dan di sini, salah satu prosedur itu menjadi mustahil. Kenapa undang-undang gagal di sini? Biasanya, daerah kehakiman mengikut sempadan negeri. Oregon kekal di Oregon. Florida kekal di Florida. Tetapi Yellowstone berbeza kerana ia merentasi 3 negeri berbeza. Wyoming, Montana dan Idaho. Kongres membuat jalan pintas. Ia nampak mudah, memang. Tetapi keputusan itu mencipta satu masalah yang tiada siapa sedar selama lebih 1 abad. Pindaan ke-6 mengatakan seorang tertuduh mempunyai hak untuk dibicarakan oleh juri yang tidak berat sebelah dari negeri dan daerah kehakiman di mana jenayah itu berlaku. Satu perkataan sangat penting di situ, dan ia bukan atau. Ia adalah dan. Perkataan kecil itu adalah masalahnya. Kerana jika satu jenayah persekutuan berlaku di sudut Idaho di Yellowstone, juri anda mesti diambil daripada orang yang tinggal di kedua-dua Idaho dan daerah persekutuan Wyoming yang sebenarnya tidak wujud. Zon maut di Yellowstone yang terletak di Idaho mempunyai populasi sifar. Tiada rumah, tiada hotel, tiada penduduk. Ia adalah kawasan yang lebih kurang sebesar Washington DC, terpencil, tidak bertanda dan tidak dapat dibezakan daripada kawasan lain di taman itu, yang bermaksud tiada juri. Bukan dari Idaho, bukan dari Wyoming. Memang tiada sesiapa yang boleh anda panggil secara sah untuk menjadi juri. Jika anda tidak dapat membentuk juri untuk satu jenayah serius, anda langsung tidak boleh meneruskan perbicaraan itu. Ia adalah satu kelompokan undang-undang yang sah, sepenuhnya tersembunyi di dalam salah satu taman negara paling terkenal di Amerika. Jerat ini hanya mengena bagi kesalahan yang paling serius. Saman laju, berkemah secara haram, tiada masalah. Hakim boleh uruskan itu. Tetapi untuk apa-apa kesalahan yang membawa hukuman penjara lebih 6 bulan, perlembagaan menjamin perbicaraan oleh juri. Jadi di sini, mereka tidak boleh meneruskan secara sah. Undang-undang itu sendiri adalah satu-satunya perkara yang memisahkan jenayah dan hukuman. Seorang pemburu haram dengan senapang berkuasa tinggi atau seseorang yang melarikan diri dari negeri lain. Setiap rancangan, setiap langkah dilaksanakan dengan mengetahui bahawa undang-undang tidak dapat mengambil tindakan. Dalam kekosongan ini, peraturan keadilan biasa lenyap, digantikan dengan logik aneh ketidakmungkinan prosedur. Ia bukan kecacatan dalam sistem. Ia adalah noktah penuh. Selama lebih 100 tahun, masalah ini tidak disedari. Kemudian, seorang profesor undang-undang bernama Brian Colt menemuinya. Pada tahun 2004, beliau hanya mengkaji pindaan ke-6 dan cara daerah persekutuan dilukis di atas peta. Tetapi kemudian, beliau menyedari sesuatu yang mustahil. Garis-garis itu meluas ke Montana dan Idaho. Membentuk juri di sana adalah sesuatu yang mustahil secara perlembagaan. Beliau tidak teruja. Beliau berasa sendiri. Ia adalah satu tempat di mana perlembagaan memerlukan sesuatu yang secara fizikalnya tidak boleh berlaku. Hanya sedikit negara lain yang membenarkan kelompokan undang-undang seperti itu wujud di dalam taman negara. Di Kanada, sebagai contoh, taman negara berada di bawah bidang kuasa wilayah atau persekutuan. Tetapi daerah perbicaraan sentiasa ditetapkan supaya juri boleh dibentuk. Walaupun di kawasan yang paling terpencil, kerajaan tetap merancang untuk sebarang kemungkinan. Amerika Syarikat menonjol kerana perlembagaannya adalah mutlak
Tetapi hak mutlak bertembung dengan geografi fizikal, mewujudkan satu kelompongan yang unik di dunia maju. Pada tahun 2005, Colt telah menerbitkan satu kertas kerja bertajuk The Perfect Crime. Bukan untuk menggalakkannya sudah tentu, tetapi untuk memaksa seseorang memperbaikinya. Dia menghantar salinan kepada Jabatan Kehakiman, Pendakwa Persekutuan Amerika Syarikat di Wyoming dan ahli-ahli Kongres. Dia menjangkakan maklum balas yang cepat. Sebaliknya, dia hanya mendapat kesunyian. Jabatan Kehakiman mengambil pendirian tidak rasmi yang pada dasarnya mengabaikan masalah itu. Lompang undang-undang itu tidak wujud, sehinggalah mahkamah mengatakan ia wujud. Mereka berhujah bahawa mereka boleh memindahkan perbicaraan atau mencari jalan penyelesaian. Tetapi Colt tahu itu bukan cara pindaan ke-6 berfungsi. Anda tidak boleh sesuka hati memindahkan perbicaraan hanya kerana perlembagaan menyusahkan. Itulah sebenarnya tujuan rang undang-undang hak diwujudkan, untuk menghalang perkara sebegitu. Colt mula risau bahawa kertas kerjanya akan menjadi panduan melakukan jenayah. Dia telah menyenaraikan koordinat yang tepat dan hujah undang-undang yang diperlukan untuk bebas daripada tuduhan membunuh. Yellowstone berubah daripada sebuah tempat keajaiban semula jadi kepada sebuah tempat misteri undang-undang. Kertas kerja Colt menjadi sensasi viral, menjadi subjek novel dan rancangan TV. Tetapi, walaupun zon kematian itu terkenal, status undang-undang sebenar tanah tersebut tetap tidak berubah. Terdapat contoh sebenar perkara ini berlaku. Pada tahun 2005, seorang lelaki bernama Mike Belderrain telah ditangkap kerana memburu secara haram di bahagian Montana di Yellowstone. Dia bukan seorang pembunuh, Hanya seorang pemburu yang menembak seekor elk jantan besar di tempat yang tidak sepatutnya. Apabila kes itu dibawa ke mahkamah, peguamnya membangkitkan kelompongan undang-undang yang ditemui oleh Brian Colt. Mereka berkata, dia sepatutnya mendapat juri dari Montana, bukan Wyoming. Hakim menolak permintaan itu serta-merta. Kerajaan bersetuju dengan perjanjian pengakuan bersalah. Belderrain dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun serta denda dan bayaran ganti rugi. Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, dia bersetuju untuk tidak membuat rayuan mengenai isu zon maut ke mahkamah yang lebih tinggi. Beginilah cara sistem menangani kelemahan yang diketahui. Masalah itu disenyapkan, hanya menangani simptom dan membiarkan kelompongan itu terus wujud. Lubang seluas 50 batu persegi itu masih kebanyakannya belum diuji. Ibarat bom jangka perlembagaan yang sedang menunggu untuk meletup di kawasan pedalaman. Kerajaan bernasib baik dengan Belderrain. Tetapi zon maut itu tidak memerlukan defendant yang bekerjasama. Ia hanya memerlukan seseorang yang lebih arif tentang undang-undang berbanding pendakwa raya. Dan koordinat kawasan seluas 50 batu persegi di Idaho yang telah diletakkan oleh Brian Colt di atas peta untuk sesiapa sahaja temui. Koordinat itu adalah umum. Hujah undang-undang itu telah diterbitkan. Sesiapa sahaja yang sanggup membaca boleh masuk ke hutan itu dengan mengetahui dengan tepat apa yang undang-undang boleh dan tidak boleh lakukan kepada mereka. Dan selama bertahun-tahun, perkara ini kekal sebagai teori. Dan kemudian, keadaan mula menjadi nyata. Katakanlah, secara hipotesis, seseorang mengkaji kertas kerja Colt selama seminggu. Mereka mencetak koordinat itu. Mereka memandu ke Beckler Trailhead, berjalan kaki sejauh 10 batu dan melakukan jenayah yang telah mereka rancang selama berbulan-bulan dengan mengetahui bahawa apabila penyiasat tiba, panggilan pertama bukanlah kepada seorang syarif. Ia akan dibuat kepada seorang profesor undang-undang perlembagaan dan profesor itu akan memberitahu mereka perkara yang sama yang Colt beritahu Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat pada tahun 2005. Tiada juri untuk dipanggil. Pada tahun 2021, kehilangan Gabby Petito menarik perhatian seluruh dunia. Mayatnya kemudian ditemui berhampiran kawasan Yellowstone. Tiba-tiba, orang ramai mula bertanya, Bagaimana jika ia berlaku hanya beberapa batu ke barat? Bagaimana jika ia berlaku di zon maut? Kejadian tragis berprofil tinggi yang berlaku begitu dekat dengan zon maut telah menghilangkan anggapan bahawa isu ini cuma wacana akademik. Ia membuatkan orang sedar bahawa pindaan ke-6 sepatutnya melindungi integriti sistem, tetapi apabila ia rosak akibat kesilapan peta, ia gagal melindungi mangsa yang paling memerlukannya. Kes Fallow-Daybell memberikan kaitan yang lebih langsung dengan Yellowstone. Tylee Ryan dan J.J. Fellow, dua anak kepada Lori Fellow, kali terakhir dilihat masih hidup pada 8 dan 22 September 2019 di dalam taman itu. Jika kanak-kanak itu telah diapa-apakan dalam zon tersebut, pihak pendakwaan akan berdepan dengan mimpi ngeri perlembagaan. Kes Fallow-Daybell akhirnya dibicarakan di Mahkamah Negeri kerana mayat-mayat itu ditemui di tanah persendirian di Idaho. Tetapi situasi bagaimana jika itu masih menghantui penyiasat persekutuan? Pada tahun 2022, penggubal undang-undang Idaho, Colin Nash,
cuba melakukan perkara itu. Dia mengemukakan permintaan rasmi, meminta Kongres untuk melukis semula sempadan itu. Ia adalah penyelesaian tepat yang dicadangkan oleh Brian Colt pada tahun 2005. Ia telah diluluskan di peringkat negeri, kemudian sampai ke Washington dan tiada apa-apa yang berlaku. Masalah ini berpunca daripada peta dan penyelesaiannya mudah. Pindahkan bahagian Idaho itu ke dalam daerah kehakiman Idaho. Satu ayat undang-undang sahaja. Itu sahaja. Bagi Badan Perundangan Idaho, ini adalah isu keselamatan awam. Bagi Kongres, ia hanyalah kesilapan pentadbiran yang tidak berbaloi untuk dibincangkan di Dewan. Ini adalah masalah berulang dalam cara kerajaan persekutuan menguruskan taman negara. Oleh kerana tanah itu milik persekutuan, negeri-negeri mempunyai kuasa yang sangat terhad untuk memaksa perubahan. Dan kerana kawasan-kawasan itu terpencil, orang-orang di DC hampir tidak merasakan sebarang tekanan politik untuk bertindak. Akhirnya, anda mendapat satu sistem di mana peta itu rosak, tetapi orang yang memegang pena enggan melukis garisan baru. Colin Nash meletak jawatan daripada Badan Perundangan Idaho pada tahun 2024, meninggalkan jawatannya dengan zon maut itu masih terbuka luas. Walaupun seorang penggubal undang-undang telah melakukan kerja, menyediakan penyelesaian dan membina kata sepakat, kelembapan kerajaan persekutuan lebih kuat daripada undang-undang itu sendiri. 20 tahun satu kertas kerja, tiada tindakan. Taman negara yang paling banyak dikunjungi di Amerika mempunyai satu kelemahan perlembagaan dan Washington telah mengetahuinya sepanjang masa. Ini bukan ketidakcekapan birokrasi. Seseorang telah melihat masalah itu, memahaminya dan memutuskan bahawa kos politik untuk mengakui kesilapan itu lebih tinggi daripada risiko membiarkannya terbuka. Sebab pertama, untuk ini ialah kekurangan keuntungan politik. Melaraskan sempadan kehakiman tidak memenangi pilihan raya. Tiada pelobi membiayai kempen untuk pembaharuan sempadan taman negara. Zon maut menjadi mangsa kepada ketidakaktifan itu. Satu jurang kekal dalam perlindungan undang-undang yang menunggu orang yang salah terserempak dengannya. Sebab kedua adalah lebih sinis, iaitu ketakutan untuk mengakui kesilapan. Jika Kongres meluluskan undang-undang untuk membetulkan zon maut Idaho, mereka secara tidak langsung mengakui undang-undang itu telah cacat selama lebih daripada satu abad. Mereka mengakui bahawa Brian Colt betul pada tahun 2005 dan mereka memilih untuk mengabaikannya. Dalam politik, mengakui kegagalan jangka panjang selalunya terasa lebih berisiko daripada membiarkannya berlarutan. Selagi tiada sesiapa yang benar-benar dibebaskan atas alasan teknikal, Kongres boleh terus berpura-pura bahawa ini hanyalah satu hipotesis sekolah undang-undang. Mereka mempertaruhkan keselamatan awam demi melindungi kepentingan sendiri. Reputasi, berharap masa tamat sebelum bom meletup. Pindaan ke-6, hanya sekuat mana peta itu membenarkannya. Jika penggubal undang-undang boleh mengabaikan kelompongan dalam Taman Kebanggaan Negara, apakah lagi kekurangan lain yang wujud dalam sistem? Jenayah yang sama dilakukan dengan jarak satu batu membawa akibat undang-undang yang sangat berbeza. Perlembagaan tidak tahu tentang itu, tetapi peta tahu. Di Yellowstone, undang-undang agalah bersyarat. Brian Colt pernah menyatakan dalam kenyataan terkenalnya bahawa satu-satunya perkara yang akan membetulkan ini ialah baju berdarah. Seseorang mungkin perlu melakukan jenayah ganas, berdiri di hadapan hakim dan melihat kes itu digugurkan kerana juri tidak dapat dibentuk. Hanya pada ketika itu, apabila tajuk utama akhbar menjerit tentang seorang pembunuh yang bebas, barulah Kongres akan merasakan tekanan yang diperlukan untuk meluluskan satu ayat undang-undang yang mudah. Sehingga kegagalan awam yang memalukan itu berlaku, sistem lebih suka pejam sebelah mata dan berpura-pura bahaya itu tidak wujud. Mereka menunggu satu tragedi untuk memberikan perlindungan politik yang mereka perlukan untuk menjalankan tugas, menganggap kesilapan berusia 132 tahun itu seperti satu kesulitan kecil. Pindaan ke-6 masih lumpuh di sebahagian kecil Idaho itu. Ia kekal sebagai satu amaran untuk semua rakyat Amerika. Jika kecacatan yang begitu jelas ini boleh wujud di salah satu taman negara yang paling dipantau dan terkenal, apa lagi yang mungkin tersembunyi dalam sistem yang kita anggap sudah semestinya berfungsi? Lintasan anak sungai di Denai Beckler itu masih kelihatan sama. Pokok-pokok masih di situ. Dan undang-undang juga masih tidak berubah. Akhirnya, birokrasi itulah mungkin perkara yang paling berbahaya di dalam hutan itu. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia memang banyak membantu. Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi nanti di Map Pack.